kotak ni kat muka aku. Sakitlah. Tu sampah ni boleh bercakap? Habis tu, kau tu kacang bercakap. Tak balik. Ha? Ya tak ya juga Ini akulah, Mat. Takkan tak kenal aku kot. Ini yang buat aku naik darah ni. Mat mati hitam. Apa? Memang Siapa lagi? Oh, kau gelakkan aku ya. Apa yang lawak sangat ni? Ha? Lawak je rupa kau ni, Bising-bising Mat. Tengoklah rupa Mat ni. Comel je bentuk segi empat. Aduh. Sakit perut aku. Cukup. Aduh. Macam mana boleh jadi macam ni? Apa pasal rupa kau macam kotak ni? Cuba cerita sikit. Oi, panjang ceritanya. Macam ni. Aku... Mat! Ini dia. Dia ni Dia ni punca aku jadi macam kotak ni. Wey, apa ni? Sakitlah. Ready? Red, I'm not gonna lie to you. I am gonna miss you when you die. Rest in peace, my friend. Rest in peace. Alamak. Macam mana ni? Alamak. Mat! Tepi, Mat! Tepi! Fu. Aduh. Alamak, habis bersepah. Hei, nanti dulu. Kaulah yang buat aku kemalangan tadi. Habis rosak rancangan aku. Apa sah rupa kau pelik ni? Rupa macam gula yang aku curi pula tu. Aneh betul. Biarlah. Pelik pun pelik lah. Habislah kau. Hei, nanti dulu. Hati-hati! Maju! Kerja bagus. Betul-betul. Hebatnya. Tak sangka kamu berdua pandai berlawan. Dah lama pihak polis nak tangkap penyelundup gula ni. Akhirnya tumpas juga. Terima kasih atas bantuan kamu berdua ni. Sama-sama. Mat, Din, aku ada berita buruk lah. Macam mana ni? Alamak, kau pun jadi kotak juga ke, Jeff? Aku tak dapat tolong kamu berdua. Aku acah je lah. Jom ikut aku pergi makmal. Buat aku risau je lah. Ini aku ni darah ni. Wahai cermin ajaib. Siapakah yang paling kacak di antara semua kacang? Perasan kacak konon. Hai kawan-kawan. Hai adik-adik.
Seronok tak episod kacang kali ni? Kesian Dul kan? Tapi seronok juga dapat mengembara ke dimensi lain dengan cermin ajaib. Ha, itu Pondol. Gosip apa tu kawan-kawan? Bukanlah. Ni cerita pasal Kedai makan Upin Ini adalah Pengembaraan yang seronok tapi menakutkan. Kenapa pula, Dul? Yelah, semua orang jadi lain, termasuk aku. Berubah perangai pula tu. tahu pun. Jadikan ia satu iktibar. Jadi diri sendiri lagi bagus. Maksudnya, jujurlah. Betul. Lagi satu, hormatilah kawan-kawan dan semua orang. Jangan buli, tak baik tau. Tak kena aku. Masing-masing tahu keburukan dan kebaikan dari apa yang berlaku. Baiklah kawan-kawan, setakat ini saja untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi di minggu hadapan. Bye. Bye. Wadi.